Tiba-tiba ada seorang lelaki berpakaian biasa. Dia tahan saya dengan Adilah. Dia kata dia polis. Dia suruh kami masuk dalam kereta. Saya memang sengaja tinggikan suara lagi kepada polis tu dengan tujuan untuk nak menarik perhatian orang ramai. Dan kami disambut dengan meriah oleh pasukan atlet kebangsaan Afghanistan. Majlis rasmi besar-besaran. Siap ada kata-kata aluan daripada Okey, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan. Dan kami hanya bermula dengan RM1,500 sahaja. Baik, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, so kali ni saya nak sambung kisah di Afghanistan waktu di Kabul. Pada satu hari, Tuan Saifur Rahman ni dia telefon Amirul dan beritahu akan ada seorang lelaki daripada Taiwan datang untuk duduk bersama-sama kami lah. Sebab Tuan Saifur Rahman ni adalah coach Couchsurfing. So, dia open kepada semua traveller lah. Dan masa tu saya cakap lah dengan diorang ni, korang sedar tak? Kita ni dah 2 minggu dekat Kabul ni. Kita orang pun dah rasa macam kaki dah gatal dah nak kayuh ni kan. Dan medical check up pun kami dah selesai. So tinggal keputusan visa Arab Saudi je tak settle lagi ni. Dan masa tu Amirul dia telefon ibu dengan Pat yang uruskan visa kita orang. Dan Amirul cakap tak settle lagi lah. Terjemahan proposal kita tu dia tak selesai. So maksudnya borang yang kami hantar tu dalam bahasa Inggeris dia tak faham. Dia suruh translate dalam bahasa Arab. Dan waktu kami tengah sembang tu tiba-tiba dengar bunyi loceng kat bawah. Dan masa saya pun turun lah. Dan saya buka, nampaklah seorang lelaki. Dia kenalkan nama dia Jackie dan dia daripada Taiwan. Dia tanyalah adakah ni rumah Saifur Rahman. Dan kami kata iyalah. Dan masa saya pun bawa lah dia naik ke atas. Dan tunjuklah ada banyak bilik sebenarnya. Bilik yang betul-betul ada heater adalah bilik besar yang Amirul dengan Aiman duduk lah. So Jackie plan untuk nak duduk dekat dalam bilik Amirul dengan Aiman sebab dekat situ ada heater. Kita orang pun bersembang lah dan bertanyalah pasal pengembaraan masing-masing. Dan rupanya Jackie ni dia adalah seorang traveller juga. Dan dia ada 2 pasport. Dia ada pasport Taiwan dengan pasport USA. Dia menggunakan pasport Taiwan lah untuk nak masuk ke Afghanistan sebab tak boleh nak gunakan pasport USA. Dan masa tu Amirul tanyalah dengan Jackie ni, apa plan dia nak buat hari ni. Dan masa tu Jackie kata hari ni dia just nak check in je. Esok lah baru dia nak pusing-pusing dekat Kabul tu. Dan masa tu kita orang ajak lah, hari ni kita orang ada satu event ni. Jom ikut kita orang ke Kabul Cycling Federation Office. Kami dijemput untuk attend dia orang punya event dekat situ lah. Dan dia pun kata okey je. Tepat pukul 10 pagi, Tuan Ismat dia dah dekat bawah dan panggil untuk kami turun lah. Dia nak bawa kami pergi ke Kabul Cycling Federation Office. Dan masa tu kami turun lah bersama-sama dengan Jackie ni. Dan Mr. Ismat masa tu terkejut lah sebab dia tengok ahli kumpulan kami bertambah lagi seorang. Okey jap, boleh saya minta izin untuk bercakap dengan tuan-puan selama 30 saat? Pernah tak tuan-tuan dan puan terfikir kalau esok kita dah tak ada, apa yang anak cucu kita akan ingat pasal kita? Ada tak buku yang dia boleh baca? Ada tak cerita yang diorang boleh ingat? Atau semua pengalaman hidup kita hilang macam tu je? Sedangkan kita pernah lalui macam-macam perkara. Susah, senang, jatuh, bangun. Tapi akhirnya semuanya menjadi memori yang tak sempat diwariskan. Sebab itulah saya tulis buku Tulis Sebelum Pergi. Supaya orang biasa macam kita dapat meninggalkan sebuah warisan yang tak boleh dibeli dengan duit. Sebab satu hari nanti harta kita mungkin habis dibelanjakan, tapi cerita kita boleh terus hidup dari satu generasi ke satu generasi. Kalau tuan-puan nak baca buku ni sebelum buku ni diterbitkan, scan QR di skrin sekarang untuk download sampel percuma. Dan lihat sendiri macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mula menulis kisah hidup tuan-puan bermula hari ini. Download sekarang. Dan masa tu kita orang pun pergilah dengan Mr. Ismat ni dengan naik teksi. Sampai je dekat office tu, kami disambut dengan meriah oleh pasukan atlet kebangsaan Afghanistan. Diorang siap sarungkan sekalung bunga dekat leher setiap orang daripada kami. Yang paling kelakar, Jackie pun dapat juga kalungan tu. Dia pun terkejut. Dan masa tu kita orang sangka diorang hanya adakan majlis yang ringkas je. Rupanya majlis rasmi besar-besaran. Siap ada kata-kata aluan daripada Presiden, ada sesi penyampaian
teringat untuk saya dan Adilah. Masya Allah, tabarakallah. Masa tu saya syak diorang ni sangka kita orang ni adalah atlet negara Malaysia kot. Mungkin diorang ni tak tahu yang kami ni sebenarnya penganggur sepenuh masa. Dan lepas tu kami pun bergambar dengan diorang, dan diorang minta untuk kami bergambar berlatar belakangkan bendera Afghanistan. Mereka juga buatkan satu kad keahlian untuk saya dengan Adilah. Keahlian Afghanistan National Cycling Federation. Siap dapat kad keahlian tu, dahsyat oh. Dan bila semua dah selesai, kami pun dah nak balik lah. Dan masa tu Mr. Ismat ni tanya, awak kenal tak Rahmatullah Nauruz? Saya kata, siapa lah? Tak kenal. Dia tu famous tau dekat Malaysia. Dia pelajar UIA dan dia adalah YouTubers yang selalu buat social eksperimen dekat Malaysia. Kita orang ni bukanlah YouTuber, so kita orang tak tahulah, tak kenal lah siapa kan. Mr. Ismat ni ajak lah untuk jumpa dia. Memandangkan kita orang ni tak ada apa-apa rancangan esok, kami setujulah untuk nak berjumpa. Dan masa tu kami decide dengan Mr. Ismat untuk berjumpa dekat satu masjid Al-Madinah di tengah Kabul sebelum kami sama-sama pergi ke rumah Rahmatullah Nauruz ni lah. Dan pada keesokan harinya, kami naik taksi daripada rumah pergi ke Masjid Madinah pada waktu maghrib, dan sempatlah solat berjamaah bersama dengan orang-orang tempatan. Dan lepas solat, kami mencari Mr. Ismat dekat mana, di tempat yang dijanjikan, tapi tak nampak batang hidung dia. So kami buat keputusan untuk duduklah dekat luar masjid tu, supaya mudah nampaklah bila dia datang sampai. Dekat depan tangga masjid tu, ada seorang kanak-kanak pencuci kasut tau. Masa tu kami bagilah semua kasut kami untuk dikilatkan oleh dia lah, sebagai usaha untuk kita membantu dia lah. Ada beberapa orang remaja dan pakcik yang datang bersembang dengan kami lah, dan mereka boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Dan masa tu diorang tanya tentang diri kita orang dan apa yang kita orang buat dekat sini lah. Dan kami ceritakan tentang pengembaraan kami. Kami kayuh daripada Malaysia sampailah ke Afghanistan, dan diorang ni memang sangat excited lah. Tanpa kami sedari, 20 minit dah berlalu, tapi Mr. Ismat langsung tak nampak. Beberapa minit lepas tu barulah dia muncul. Dan masa tu cakap, I'm very sorry, I have a small problem on my way here. Saya cakap, it's okay brother, let's go, tak ada masalah. Kami pun teruslah perjalanan. Dan masa tu Mr. Ismat dia kata Mr. Nauruz is been waiting for us. Dan kami pun berjalan kaki lah merentasi bazar yang busy dekat bandar Kabul tu. Amirul Aiman berjalan dekat depan bersembang dengan Mr. Ismat. Saya dengan Adilah, kami bersembang jalan dekat belakang lah. Waktu kami tengah bersembang-sembang tu, tiba-tiba ada seorang lelaki berpakaian biasa. Dia tahan saya dengan Adilah sambil tunjuk kad identiti dia lah. Dia kata dia polis, dia suruh kami masuk dalam kereta. Masa kita orang blur lah, kenapa pula nak kena masuk dalam kereta dia pula kan. Dan masa tu kita orang langsung tak berganjak. Come, you must follow me. Dia tarik juga tangan saya, tapi saya tepis. No, I'm here with my friend. Wait, you must talk to my friend first. Masa tu memang saya berkeras lah. Dan masa tu saya cari, mana ni Amirul Aiman, Mr. Ismat ni, kenapa dia orang tak patah balik ni. Mungkin dia orang ni dah berjalan jauh lah kat depan kan. Mungkin dia orang ni tak sedar kami ni dah tak ada dah kat belakang dia orang. Dan masa tu saya dah tak ada pilihan, saya melawan, saya tinggikan suara dengan polis tu. Dan ada beberapa lagi orang polis yang pakai pakaian biasa keluar daripada kereta, dan diorang datang ke arah kami lah. Situ saya memang sengaja tinggikan suara lagi kepada polis tu dengan tujuan untuk nak menarik perhatian orang ramai, dan harap Mr. Ismat, Amirul ke Aiman ke dengar lah suara saya masa tu. Orang tempatan yang lalu lalang mula kerumun kita orang. Dan masa tu saya dah tak peduli apa dah dengan dia, polis ke siapa ke, apa hak dia nak paksa kami masuk dalam kereta kan. Dan masa tu memang saya marah dia dalam bahasa English broken saya. Walaupun masa tu saya tunjuk berani, tapi dalam hati risau lah juga kan. Polis-polis tadi dah mula halau-halau orang sekeliling yang mula kerumuni kami lah. Dan tiba-tiba dengar satu suara, what happened? Dan masa tu saya pun agak lega bila dengar suara Mr. Ismat. Diorang ni patah balik bila perasan kita orang dah tak dekat belakang diorang lah. Masa tu saya dah tak cakap banyak dah. Saya bagi isyarat kepada Mr. Ismat, cakap dengan polis ni. Saya dah malas dah cakap dengan dia dah. Tiba-tiba Mr. Ismat dia tanya, Ahmad, do you have a Afghanistan National Federation card? Saya terfikir, kad apa pula yang dia minta ni kan. Dan masa tu baru saya teringat yang Afghanistan National Cycling Federation ada buatkan kad keahlian untuk kita orang. Dan masa tu saya bagilah kepada dia orang, dan dekat kad tu memang ada muka kita orang dekat situ lah. Rupa-rupanya dekat kad tu ada tertulis nama kita orang dan ada logo Afghanistan National Cycling Federation. Dekat situ juga ada tulis visited Afghanistan. Kat belakang kad tu pula ada nombor telefon pengurusi kelab dan nombor telefon ketua polis Kabul. Baru saya sedar kad yang diorang bagi tu bukan calang-calang kad. Ada fungsi
polisi besar rupanya. Dan Mr. Ismat tunjukkan kad tu pada polis tadi. Dan dia tak cakap apa-apa dan dia orang pun terus beredar. Dan masa tu saya tanyalah kepada Mr. Ismat, what happened? Dan masa tu Mr. Ismat cakap, Alhamdulillah, nasib baik korang tak masuk dalam kereta. Kau tahu tak, kalau korang masuk dalam kereta tu, kita orang pun tak tahu nak cari korang macam mana. Tapi kenapa dia orang nak tangkap kita orang? Saya tak faham. Dia kata sebab korang duduk lama sangat dekat Masjid Al-Madinah. Maybe ada orang telefon polis bila ada nampak orang asing duduk lama sangat bersama dengan orang tempatan. So dia orang suspect korang ni spy lah. Dalam hati masa tu saya cakap, ini semua salah Mr. Ismat ni jugalah, sebab dia yang datang lambat tadi kan. Dan Alhamdulillah lah kita orang tak bertumbuk dengan polis kat tepi jalan tadi. Alhamdulillah. Okay, bila dah selesai semua benda tu, kami pun berjumpa lah dengan Tuan Nauruz bersama dengan keluarga dia. Dan kami pun pulanglah kembali ke rumah Saiful Rahman. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.